Allah letak dalam neraka orang yang memanjangkan pakaiannya, melabuhkan pakaiannya. Ada orang kata kalau kita pakai seluar labuh pada buku lali haram. Betul atau tidak? Jawabnya betul. Bahawa perkataan itu adalah tidak betul. Yang betul yang mana? Siapa yang melabuhkan pakaian kerana sombong, haram. Itu betul. Dia labuhkan pakaian kerana sombong, nak menunjukkan dia hebat ke atas orang miskin, apa kedana dia piti banyak, dia hebat pakaian sampai bererek di atas jalan, maka tujuan dia labuhkan tu kerana nak menyombongkan diri dengan orang miskin. Situ haram. Kerana hadisnya begitu. Allah cela orang-orang musyrikin Mekah, tokoh-tokoh musyrik yang kaya-raya, yang pakai baju bererek di atas tanah, menghina-hina orang-orang miskin yang memeluk Islam. Orang-orang miskin yang memeluk Islam pakai kain kat ketinya, orang miskin macam kain sahang, orang susah. Dia baju labuh-labuh, dia heretnya lagi atas tanah. Hak tu turun. Sabda Nabi, Allah letak dalam neraka orang yang memanjangkan pakaiannya, melabuhkan pakaiannya, khuyala, kerana menyombongkan diri. Ada pun labuh saja tidak haram.